Assalamualaikum be. Waalaikumsalam. Nasi putih so be? Boleh? Nasi bajet dia. Boleh. Sayur sini gapo best seller be? Sayur biasa seller kita bendi. Boleh bendi. Bendi dah. Bendi. Patu ayam masak kicap so? Air masuk kicap. Nak bagi gapo tu? Bagi apa? Bagi pokok. Gak. Gapo pun boleh lah. Gapo-gapo boleh. Lepas tu letak kentang be, kentang. Tak boleh. Okay. Gini harga berapa be? 3 lauk. Kalau gini sebelah ya ya. Sebelah ya. Ikan ada be? Ada ikan keli. Yang ikan kembung. Ikan kembung lah. Bakar harga lain sikit. Bakar harga dia kalau nasi set gini sebelah. Sikit lah. Okay. Boleh be. Berapa ya gini be? Sebelah weh. Sebelah ya. Jatuh. Kalau bakar-bakar ada apa sini be? Ada air, ada ikan keli, ikan kembung. Air ada dua jenis. Biasa so, hok madu so. Tak nasi putih, kita ada nasi minyak, nasi tomato, nasi komo. Satu set sekali dengan sayur acak, air goreng, apa ya? Tomato. Ada belakang beres sini deh. Ada belakang weh. Sayur acak. Sayur boleh tak? Extra boleh? Boleh. Ini air. Dia nak air ke apa? Air goreng. Air goreng. Bagi? Bagi boleh tu. Kuat eh? Lepas tu letak kuah merah sikit. Oh my god eh. Okay. Gini apa ya dia be? Tapi ya. Berapa ya? 3 ya. Pekat warna dia tu. Thailand ni. Thailand. Ada air apa lagi mek? Buka Isnin sampai Jumaat ya. Ko sebelah semua lauk siap dah. Lama dah mana ko. Masa kita tak ada ni. Selama 35 tahun lalu. Masuk ke Kelantan. Kelantan. Resipi Kelantan. Ya, resipi Kelantan. Location kita dekat Medan Sri Akasa Jaya, Pataraya. Mau bedah Selera Kelantan. Ni air goreng kelepok. Panas-panas eh. Panas-panas. Ni.